One of the best horror local film untuk tahun ini. Cerita apa ni weh? Pewaris Susuk, bergenre horror thriller tahun 2026. Mengisahkan Maya, lakonan Alia Iman, merupakan seorang ibu tunggal yang baru sahaja kematian ibunya dengan kematian yang misteri. Maya telah mendapat kerja sebagai pembantu rumah di kediaman Encik Hadif, lakonan Datuk Rosyamno. Namun setelah mendiami rumah tersebut, pelbagai gangguan dan kejadian misteri berlaku, lebih-lebih lagi dengan isteri Encik Hadif, Seroja, lakonan Cik Puan Sarimah. So korang rasa apakah yang akan berlaku selepas itu? Yang itu korang tengok sendiri, okey? Dari trailer aku sebenarnya tak dapat predict langsung siapa jahat, siapa baik. Dari filem itu sendiri aku macam berteka-teki dari awal sehingga ke penghujung. Baru nampak siapakah gerangan penjahat filem tersebut, dan itu membuatkan filem ini special. Filem ini bukan sekadar keseraman yang menjadi tunjang utama, namun misteri di sebalik pemakaian susuk tersebut. Honestly, konsep filem susuk ini lain daripada yang lain. Selalunya wanita yang akan menjadi antagonis, but this one totally different. The storyline was perfect. The plot disusun dengan sangat baik. The plot twist memang sangat unpredictable, but dia tak annoying lah, just nice. Barisan pelakon dalam filem ini pun memang top notch. Semua memang perform seperti Datuk Rosyamno, Cik Puan Sarimah Ibrahim, Alia Iman, Abon dan banyak lagi. Keseraman dan kengerian filem ini bagi aku A+. Nyilu weh, scene dia seret muka ke paku tu, bapak nyilu. Banyak kali juga aku tutup muka sebab jump scare dia tiada obat. Satu je aku nak komen, entah macam mana tiba-tiba ada watak nama Umar ni jadi macam MC. Dia fight lawan orang jahat tu, bro. Perform weh, berdekah aku. Apa-apa hal, Rosyamno memang padu. Overall aku sangat enjoy, rating aku bagi 9/10. So apa komen anda? Aku Syah Rubio. Bye.